Nampak tak aku kat mana ni? Aku tak tipu kau lah. Tak percaya aku? Ha? Kenapa diam je? Bella dah rujuk balik dengan Farid ke? Belum lagi, tapi... soon? Yelah, mungkin sebab dia dah kesian dekat aku sebab aku kena halau dengan mak aku sendiri, kan? Maksudnya, Bella buruk-burukkan mak untuk dapatkan Farid ya? Hey, tak baik tau tuduh aku macam tu. Tapi kalau cerita ni boleh buat Farid kesian dekat aku, why not? Kan? Kau ni memang takkan berubah kan, Bella? Ha? Mak, dengar sini ya. Hidup ni kena yakin tau. Selagi umur aku masih ada. Bukan macam kau. Dah tua bangka, sakit pula tu dah nak mampus. Kalau kau telefon aku semata-mata nak menunjuk apa yang kau ada, ayah, aku tak nak dengar semua tu. Tak heran Okey. Kau dah tak kisah langsung pasal aku, baik? Kau dengar sini ya, orang tua. Mulai daripada hari ni, aku takkan jejak kaki aku lagi dekat rumah busuk tu. Walau kau mati sekalipun. Faham? Tak faham lagi? Kalau tak faham, aku boleh explain lagi kat kau. Aku akan hidup senang lenang tanpa ada apa-apa ikatan dengan kau. Bella, jangan buat macam ni. Tua tak sedar diri.